Guru mengaji perempuan sedang haid, bolehkah dia memegang Quran dan membaca Quran itu? Orang yang berhadas tidak boleh menyentuh Quran melainkan ketika darurah. Contoh darurah, kita jalan-jalan berhadas besar, tiba-tiba Quran jatuh daripada motosikal orang, berbak jatuh tengah jalan. Kalau kita dah ambil, lenyek di lori, faham lagi? Jadi hina Quran. Kalau nak ambil hadas besar, hukumnya harus ambil bubuh tepi, kerana menyelamatkan Quran. Faham lagi? Itu panggil darurah. Ada pun dalam keadaan lain tak boleh. Kita wajib mandi, kita boleh berwuduk. Sesak tu duduk. Contoh Quran duduk atas latar rumah. Kita nak akak buat atas gerobak, tak payah pegang lagi. Pergi masuk dalam bilik air ambil wuduk. Kerana tak ada orang pijak lagi. Faham lagi? Tengah jalan lain. Tu cara dia. Kerana Quran kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran melainkan orang yang bersih. Pak mazhab wajib kena bersuci, hadap soal kecil nak pegang Quran. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Soalan seterusnya,